Hui, bapak penat. Tu. Macam brake caliper Ni boleh letak brand kita sendiri ni. memang ni. Ni CNC ni. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Hello guys, welcome back to my channel. Alright geng, so sekarang ni kita berada di apa nama dia? Bukan. Apa nama? Bike show. Malaysia Bike Show. So sekarang ni kita nak tengok model-model terbaru yang akan masuk ke dalam Malaysia, pasaran Malaysia. Kebanyakan motor-motor China lah. So naik bukit pun dah penat dah. So jom kita masuk dalam dan saksikan. Stay tune. Mantul. Okay, gelang. Wow, acap. Pusing jap. Dah tengok kaku tak nak. Ai. Orang datang event motor. Nemo bawa mainan ni. Nemo bawa Tamiya. Cak, kenapa buat Tamiya, Cak? Kenapa buat Tamiya? Kau tak nak bawa aku. Okay, jom. Dia bagi buah kita balik. Bagi buah kita balik. Alright guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat Malaysia Bike Show. So sekarang ni kita nak usah-usah motor. Dekat sini bermacam-macam jenis motor lah ada. Kita tengok ada ZX, ada Cyclone, ada Shena, SYM dan bermacam-macam lagi lah. So jom. Kalau lebih pun susah juga kat sini. So kita jalan-jalan tengok motor. Let's go. Sekarang kita berada dekat ZX motor. Kalau nak tahu, hari tu ada World Champion yang bawah 1000cc kan. So tu motor dia. Sebenarnya ZX motor ni, kalau nak tahu yang ada perempuan tu, hari motor ni dia pernah memenangi champion lah. WSBK. So motor ni bersisi bawah 1000. Macam mana motor China ni dia boleh padu macam ni geng. So kau tengoklah reka bentuk dia yang bagi aku sun lah. Kalau masuk Malaysia tak tahu berapa harga dia lah. So kau layan ni. Mantap. Dia tolong lah itu kampungnya orang. Jap. Aku rasa ni sesuai dengan kau, Jap. Betul tak, Cik? Masuk dekat Felda. Masuk Felda memang sangat-sangat sesuai.
Kena jap. Belakang ni letak. Belakang getah lantun. Getah lantun belakang. Ha? Kiri kanan lantun, Ha. tengah sawit. Tengah sawit. Ui, bermacam. Ini kalau jalan waktu pagi kan. Yang apa ulat-ulat tu? Ulat-ulat terbang tu Ulat terbang tak ada kena muka. Sangat-sangat sesuai untuk acap. Oh, ada spotlight. Sini boleh gantung ni, Im. Sini boleh gantung ubat nyamuk. Ya. Tapi ni pun style jap. Macam mana Im? Binatang apa dia tunggang? Oh, sama Im. Okey. Oi, kena Im. Macam awi. Awi. Kena tu. Ha? Awe. Tapi ni ngam Im. Dengan reka bentuk dia yang menarik, ni brand W Moto. Yang ni pun sama kot. Ni pun W Moto ni dia. Im. Ini tak cukup klasik Im color dia. Tu. Ni color dia cukup klasik sikit. So kat sini bermacam-macam lah kita tengok. Kat sini kita jumpa motor China punya brand dan bermacam-macam lagi lah. Ada EV, ada petrol. Diesel yang aku jumpa. So tengok Im. Okey tak? Kena. Ini kalau bawa pergi RC baik tu. Baik. Cus sandar. Jauh. Oh jauh Kalau aku sana terlentang. Air body dia lawa. Bentuk dia lawa lah. So ini area dia cyclone lah. Cyclone. So jom the next station. Guys, sekarang ni kita berada di kawasan aksesori pula. So kat sini Dia syarikat kepala kereta api. kepala kereta api. So banyaklah barang-barang ni, ada damper, ada ni. Dia buat ni kalau mau pada kuantiti dia sebenarnya. Pada Banyak kan. Jadi Ni macam brake caliper ni boleh letak brand kita sendiri ni. memang ni. Ni CNC ni. Memang kat sana pun sama je. Samsung Motorsport. So biasa-biasa lah ni. Ni macam ni damper, tu casing, CNC. Tapi ni barang sampel dia lah. Barang sampel lah. Nak order terus je lah. Good. Mari datang cakap. Mari order. Okay. Mari datang. Okay guys. So dekat sini kebanyakan brand-brand China yang buka booth kat sini untuk order lah. So dia orang tak pandai nak cakap bahasa Melayu sebenarnya. Dia ada translate. Pening juga sebenarnya. Kat sini pun ada blok-blok. Ni brand-brand macam ni. Untuk motor-motor yang Wave, FU, LC, Jabok, Cam, semua ada lah kat sini. Tapi semua brand-brand daripada China lah ni. So ada aksesori. Aku tadi ingat Salaya mai. Tengok dekat sini dia punya banner tu kan. Tapi dia barang aksesori macam ni lah. Set mirror, monoshock, C-arm, sprocket. Tapi dah banyak booth dah kita pergi. Kebanyakan semua sini. Dia tak berapa pandai cakap Melayu. This is 62 mm, not 57. Ni orang katakan pure punya. Pure punya. So sekarang ni kita dah pusing lah sini. Tandas. You baik sikit. Salah. You sini. Ni sini. Okay guys, so sekarang ni kita dah pusing dah dekat bahagian dalam tadi. Ada 2 tempat yang baru kita pergi. Dia memang ada 2 tempat je ke? Ashraf? 2 tempat je. So
So tempat yang pertama tadi kita masuk adalah barang-barang motor yang import daripada China yang akan launching kat Malaysia, tak tahulah. Bila Bila tak tahu launching bila. tapi motor-motor tu banyak lah tadi kat dalam. So tempat yang kedua pula adalah barang-barang seperti aksesori, seperti Malaysia punya produk, ada FT Garage, ada ARC, ada apa lagi tadi? Veloci ada, dan bermacam-macam lagi lah. Dan ada part-part kedai-kedai yang barang daripada China, kalau orang cakap nak order secara banyak. Pukat. So Pukat apa? Pukat lain. So tadi kat situ dia orang ni macam datang sini untuk membuat satu, kau order dengan dia, deal dengan dia, kau orang boleh ambil secara banyak. Macam tu. Macam-macam tadi kita tengok ada skru-skru, ada caliper 4 port, 5 port, 6 port, 7 port, berport-port banyak lah. So bermacam-macam kat dalam ni. Orang cakap ibarat kau jumpa kilang punya dealer lah kat dalam. Dapatkan nombor diorang apa semua. So kita orang pun sebenarnya saja jalan-jalan disebabkan kita mendapat tiket daripada, Terima kasih kepada YY Pang. So telah memberi tiket kepada kita untuk berkunjung melihat motor-motor yang datang daripada China ni. Terima kasih kepada YY Pang, terima kasih kepada SRC dan terima kasih kepada lupa lah. Menaja kita orang datang ke sini untuk melihat motor-motor daripada China ni. So kita orang nak pergi ke mana lepas ni? Mamam. Kita orang semua dah lapar. Tengok Acap muka dah berkedut dah tu disebabkan lapar. Haikal, lagilah jodoh tak jumpa. Tak adalah. Penat tadi. Duduk main motor kan, minat setel motor okey lah kan. Tak jumpa. Acap jumpa. Tak jumpa. Im jumpa. Sini. Tandas. Aku dah jumpa tadi. Tapi malas lah, bini aku tak bagi. Alright guys, so sekarang ni kita nak pergi cari pot makan pula. Stay tune. Mantu. So gang, kita telah sampai di penghujung jalan, iaitu tempat makanan. So dekat sini ada Medis dan dekat situ ada test bike show. Test bike untuk motor-motor China tu lah. So korang ada masa lagi berapa hari je? Sebab event ni dia berlangsung 4 hari tau. Dia 29, 30, 31, 1 bulan 6. Yelah betul lah. So aku tahu lah. So tiket tu kalau kita beli, kita dapat masuk sehari je. So sekarang ni kita nak lapor, dah nak balik lah. Inilah dia, jalan nak keluar tu. Orang panggil pot-pot makanan. So biasalah, event kalau buat besar-besar ni memang dekat main lah. Jom cari makan. Let's go on. Keluar gelap. Tadi tegang ni gelap. So sampai di sini saja, last di Dewan C, A, B dan C kita menjelajah dan kita melihat. Di situlah ada motor China, di situ ada barang-barang China,
Di situ ada barang-barang tempatan dan bermacam lagi. So sekarang ni merchandise pun ada dah. Dia orang dah beli dah. Acap beli apa? Baju. Beli baju Reading Rider lah. So Aikal dah dapat awek. Tadi tak dapat awek, sekarang dapat awek. Awek Kawasaki dia. Bukan? Modenas, bukan? Ada. So Cun dah lewat dah ni. Orang cakap orang gila malam-malam ni pakai spek mata ni. So jomlah kita beransur pulang. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.